Hai, nama saya Kakao dan saya akan jelaskan deck tema saya menggunakan Ultimate Celebration dan pack Cyclone Fury. Nama deck ini ialah Turbo Wind menggunakan 3 kad bersyarat, 10 kad sokongan dan 17 kad aktif. Kad bersyarat dulu, memandangkan saya peminat nombor 1 kad Boboiboy Supra, saya menggunakan 2 Supra untuk meminjam efek dari kad lain dan juga 1 Boboiboy Beliong SR untuk memindahkan kad dari zon kalah. Tengok kad SR saya, rare tau kena kepek dengan pack masa production. Kad aktif pula, deck ini menggunakan Supra dan Beliong, jadi saya pakai 2 Halilintar, 2 Taufan, 1 Solar dan yang paling penting Boboiboy Basic. Deck ini memakai kad-kad yang membantu menambahkan hand size seperti Maharaja Ramos, Alpha Tembuso dan Adudu dan Pro. Kita ada juga kad-kad tankers, HP dan attack yang tinggi seperti General Karumbang, Sumorai, Maharaja Ramos dan keluarga Papa. Kad Abba pun penting tau dalam meminjam efek ni. Kad Yaya untuk menang jika seri dalam musim. Kad Adudu ni adalah antara kad yang paling penting dalam deck. Nanti saya jelaskan kenapa. Dan jangan lupa kad kekal tua. Kecil-kecil ciri padi efeknya. Kad sokongan pula. Kad sokongan pertama ialah Pasubot untuk meminjam efek dari deck. 2 Ochobot untuk menukarkan kad baru. Kad-kad sokongan yang meningkatkan attack dan HP supaya tahan lama di zon aktif. Kunci Istana Keputeri untuk menang jika seri dalam musim. Dan kad-kad sokongan yang membantu menambah kad di tangan. Nama deck ni Turbo Wind sebab kita menggunakan kad sokongan dengan banyak, dapat mengaktifkan efek kad Adudu, Boboiboy Supra meminjam lagi efek kad Adudu, Boboiboy Beliong pula untuk mengalihkan kad dari zon kalah ke zon menang. Dapat je Supra, kita pinjam efek auto win. Tak payah main awesome dah. Terima kasih menonton. Monster, saya dah figura Supra.